Takkan kau nak minum air yang ditapis pakai tulang babi? Siapa yang kat rumah dah pakai filter macam ni, aku yakin ramai terlepas pandang benda ni. Soalan filter ni dah sumbat, aku nak tukar filter ni. Aku tak tahu kenapa air kerajaan kat rumah aku ni, filter ni kadang-kadang sebulan 2 kali tukar. Banyak sangat habuk, banyak sangat pasir. So kadang bila air slow tu aku tahulah yang filter ni dah padat, dah penuh dengan habuk. Kenapa air kerajaan kita memang teruk ke Aku terfikir nak pasang filter ni pun sebab tangki aku naik dulu berlumut-lumut. So maknanya air kerajaan tak berapa cantik. Sebab tu aku pakai filter ni. Sejak pakai filter ni, jarang dah aku cuci tangki rumah kat atas tu. Dah susah naik cuci tangki kan. Ni kau tengok, dia dah berkedut-kedut. Maknanya pressure tekan dia. Maknanya dah tersumbat teruk lah. Ini habuk. Tak sampai 2 minggu aku tukar itu. Cuci dulu benda ni. So kau nak tahu apa benda yang korang pakai filter ni selalu terlepas pandang? Filter yang korang pakai tu. Korang yakin filter yang korang beli tu ada halal? Sebab banyak filter ni dia pakai tulang-tulang babi katanya. Tak tahu betul ke tak. Sejak aku tahu benda tu, sebelum aku beli filter ni aku pastikan filter ni ada cap halal. Supaya bila korang pakai kat rumah tu, confident lah sikit. Mencari yang halal tu wajib bos. Sebab air ni korang buat mandi, korang buat minum. Takkan korang nak minum air yang ditapis pakai tulang babi? Sebab kebanyakan dekat pasaran tu, kebanyakannya tak ada cap halal. Sebab tu harga dia murah. So yang ada cap halal kau letak kat link bawah tu, kau boleh beli banyak-banyak. Lepas tu boleh add to cart, depan ni kau boleh repeat lagi beli kalau filter kau dah penuh. Pastikan filter korang halal.